kita dah nak balik KL. So setiap kali balik KL, kita memang akan singgah Dungun untuk beli kepuk. Daripada arwah mak ada lagi, kita akan datang walaupun pergi mana akan singgah Dungun juga untuk beli kepuk. Sebab apa? Sebab kepuk dia sedap. So kita ambil asam jawa, lepas tu tengah tunggu kepuk lekor, kepuk keping dah siap. Dah selamat sampai rumah. Penat bertolak daripada pukul 6, 11.37 baru sampai rumah. Makeup pun dah hilang. So jom kita cuci muka, tukar baju, bagi makan kucing, hamster and turtle. Lepas tu kita tidur. Yang dah tengok video part 1, part 2 dan part lain, Cik Bi pun dah lupa. Makcik. So see you in my next video. Bye. Love ya.